Baik, kali ini kita akan bercerita tentang Nutrika, tentang produk. Okey. Nutrika ialah makanan berfungsi premium daripada Life Nutrik, diformulasikan dengan 18 bahan aktif terpilih daripada tumbuhan, buah-buahan, herba dan nutrien semua jadi. Gabungan bahan-bahan ini dirumus khas untuk membantu menyokong kesihatan badan secara menyeluruh, sesuai untuk gaya hidup moden yang sibuk dan mencabar. Jadi, kenapa ramai pengguna memilih Nutrika sebagai nutrisi harian mereka? Pertama, menyokong kecantikan kulit. Nutrika membantu menyokong penghasilan kolagen semula jadi dalam badan. So, ia membantu mengekalkan kelembapan kulit, menjadikan kulit kelihatan lebih sihat dan membantu melambatkan tanda-tanda penuaan. Kedua, sumber antioksidan semula jadi. Nutrika mengandungi pelbagai sumber antioksidan daripada tumbuhan semula jadi. Antioksidan membantu melindungi sel badan daripada tekanan oksidatif dan menyokong kesihatan dalaman secara keseluruhan. Ketiga, menyokong sistem imun. Apabila badan mendapat nutrisi yang mencukupi, sistem pertahanan badan dapat berfungsi dengan lebih baik. Ini membantu badan kekal bertenaga dan menyokong daya tahan tubuh dalam menghadapi cabaran harian. Keempat, menyokong keseimbangan gula dalam darah. Beberapa bahan semula jadi dalam Nutrika membantu menyokong metabolisme gula dan sensitiviti insulin sebagai sebahagian daripada gaya hidup sihat. Kelima, sokongan anti radang semula jadi. Bahan-bahan herba dalam Nutrika juga dikenali kerana sifat semula jadinya yang menyokong keseimbangan dalam badan dan mengurangkan ketidakselesaan akibat keradangan yang ringan. Yang keenam, kesihatan sendi. Nutrika membantu menyokong kesihatan sendi dan mobiliti harian. So, menjadikan pergerakan terasa lebih selesa, terutama bagi mereka yang aktif ataupun yang berusia. Ketujuh, menyokong kesihatan jantung. Gabungan nutrien dalam Nutrika membantu menyokong keseimbangan kolesterol dan kesihatan sistem kardiovaskular sebagai sebahagian daripada penjagaan kesihatan menyeluruh. Mari kita lihat satu persatu bahan utama dalam Nutrika. Yang pertama, Mango Select. Mango Select ialah ekstrak manggis yang berkualiti tinggi menggunakan teknologi daripada Perancis. Ia kaya dengan xanthan, sejenis antioksidan yang dikenali membantu menyokong kesihatan sendi dan membantu mengurangkan ketidakselesaan pada sendi bagi setengah individu. Yang kedua, L-arabinose. L-arabinose diperoleh daripada batang jagung menggunakan teknologi dari China. Ia membantu menyokong metabolisme gula dalam badan dengan mengurangkan kadar penyerapan gula, sekaligus membantu mengekalkan keseimbangan gula darah sebagai sebahagian daripada gaya hidup sihat. Yang ketiga, Serpon F. Serpon F berasal daripada ekstrak yeast menggunakan teknologi Jepun. Ia bertindak sebagai antioksidan dan anti radang semula jadi, membantu melindungi sel badan serta menyokong kesihatan kulit dan organ dalaman. Keempat, vitamin C. Vitamin C ialah nutrien penting untuk badan. So, ia membantu dalam penghasilan kolagen, menyokong sistem imun serta membantu proses pemulihan dan penyelenggaraan tisu badan. Kelima, mulberry. Mulberry kaya dengan vitamin C, zat besi dan antioksidan. Nutrien ini membantu menyokong sistem imun dan membantu melindungi sel daripada tekanan oksidatif. Yang keenam, anggur hitam. Anggur hitam mengandungi anthocyanin dan antioksidan semula jadi yang membantu melindungi sel badan daripada radikal bebas dan menyokong kesihatan kardiovaskular. Astaxanthin. Astaxanthin yang ketujuh, astaxanthin ialah antioksidan semula jadi yang berasal daripada alga merah. Ia terkenal kerana peranannya dalam menyokong kesihatan mata, kulit dan fungsi otak serta membantu melindungi sel daripada kerosakan oksidatif. Yang ke-8, sakura. Ekstrak bunga sakura sering digunakan dalam formulasi kesihatan dan kecantikan. Ia membantu menyokong kesihatan kulit, membantu mengekalkan kecerahan kulit dan menyokong proses anti penuaan semula jadi. Yang ke-9, collagen marine. Collagen marine diperoleh daripada sumber laut seperti ikan. Collagen membantu mengekalkan kehanjalan kulit, menyokong kesihatan sendi dan membantu proses pembaikan tisu badan. Ke-10, alfalfa. Alfalfa ialah tumbuhan yang kaya dengan vitamin, mineral dan fitonutrien. Ia sering digunakan untuk menyokong keseimbangan kolesterol, metabolisme gula serta kesihatan keseluruhan. Ke-11, cendawan susu harimau. Cendawan susu harimau ialah herba tradisional yang terkenal di Asia Tenggara. Ia sering digunakan untuk menyokong kesihatan paru-paru dan membantu menguatkan sistem imun badan. 12. Erythritol. Erythritol ialah pemanis semula jadi yang diperolehi daripada sumber tumbuhan. Ia mengandungi indeks glikemik yang rendah dan tidak meningkatkan paras gula darah dengan ketara. 13. Ekstrak biji anggur.
Ekstrak biji anggur mengandungi proanthocyanidin, sejenis antioksidan yang kuat. Ia membantu menyokong kesihatan jantung, peredaran darah dan melindungi sel daripada kerosakan oksidatif. 14. Cengkeh. Cengkeh kaya dengan antioksidan dan sebatian semula jadi yang mempunyai sifat antibakteria. Ia membantu menyokong kesihatan sistem imun dan keseimbangan dalam badan. 15. Buah peach. Buah peach mengandungi pelbagai vitamin seperti vitamin C, K dan E. Nutrien ini membantu menyokong kesihatan kulit, sistem imun dan keseimbangan nutrisi dalam badan. 16. Campuran beri. Campuran buah beri dalam Nutrika menyediakan sumber antioksidan yang tinggi serta serat semula jadi yang membantu menyokong kesihatan jantung dan metabolisme. 17. Moringa. Moringa dikenali sebagai salah satu tumbuhan yang sangat kaya dengan nutrien. Ia mengandungi pelbagai vitamin, mineral dan antioksidan yang membantu menyokong tenaga, imuniti dan keseimbangan nutrisi badan. Dan terakhir, 18. Peria katak. Peria katak secara tradisional digunakan untuk menyokong keseimbangan gula dalam darah dan kesihatan metabolik. So, kita perlu fahami bahawa Nutrika bukan ubat dan bukan untuk merawat penyakit, tetapi ia bertindak sebagai nutrisi tambahan untuk menyokong kesihatan badan dari dalam. So, dengan pengambilan secara konsisten bersama gaya hidup yang sihat, ramai pengguna berkongsi pengalaman positif dari segi tenaga harian, kesihatan dalaman, kualiti hidup yang lebih baik. So, masalah kesihatan mereka pun dah berkurangan. So, setiap kotak Nutrika ini mengandungi 14 sachet dan cara pengambilannya sangat mudah. Buka satu sachet, kemudian letakkan serbuk di bawah lidah. Kaedahnya kita panggil sublingual. So, kita biarkan dia larut semula jadi sebelum ditelan. So, kaedah sublingual ni membantu nutrien diserap dengan lebih cepat melalui saluran darah di bawah lidah. Untuk pengambilan harian, satu sachet sehari sudah memadai sebagai sokongan nutrisi. Namun bagi individu yang ada masalah kesihatan, anda boleh ambil lebih dari satu. Mungkin ambil 2 atau 3 sachet satu hari. So, bergantung pada keperluan dan keadaan tubuh masing-masing. Yang penting, amalkan Nutrika secara konsisten sebagai sebahagian daripada rutin penjagaan kesihatan harian. Okey, terima kasih.